Assalamualaikum. Alright gang, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review barang panah daripada Hookville lah. Yang ni memang yang ramai cari dan main harga lah untuk tahun 2025, yang first casting. Alright. So macam biasa lah, sebelum aku nak review Hookville ni, apa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni, apa akan dapat notification. Okay. So macam biasa lah, sebelum aku nak review Hookville ni, aku beritahu dulu dekat hampa. Untuk casting tahun 2025 ni, Hookville ada bawa keluar dua jenis Transformers untuk Optimus Prime ni. Macam yang mainline ni, dia bawa keluar cuma kepala saja. Dan satu lagi macam yang lori set tu, yang jual sekali dengan apa, dia punya container tu, ada juga. Yang tu untuk bukan mainline lah, yang tu dia set lain lah, bukan yang macam ni. Tapi kepala sama lah. Beza dia, yang ni dia cuma kepala, yang satu lagi set tu dia ada dia punya container. Alright. So jom aku review dekat hampa tahun ni lah. Yang ni aku beli kat Shopee ya, sebab murah kan. Kalau nak beli atas orang memang mahal lah. Harga dia jual dalam ni sampai RM45. Kat Shopee baru RM20. Okay. So tapi aku beli murah ni ada sebab lah. Sebab dia apa boleh tengok kat sini, dia punya condition card dia tak cantik, dan dia punya colour dah pudar. Aku tak tahu lah macam mana owner ni dia simpan. First kali boleh tengok dekat sini. Nampak dia punya kotak dia. Kotak dia ada macam kena ayak lah, dah lusuh. Bawah pun sama. Tu soft corner nampak tu, berlapik-lapik dia punya atas. Tapi aku tak kisah sangat sebab aku tak collect sangat dia punya kad. Lepas tu atas soft corner cantik, J-hook tak ada. Dia jual murah aku rasa sebab ni lah, dia punya kotak soft corner teruk sangat kat bawah ni dengan bawah sini. Okay, so belakang dia macam ni. Yang ni aku ambil dekat Shopee Indonesia, sebab Malaysia punya market harga terlalu mahal lah dia jual. So geng-geng Indonesia jual murah. Kat sini boleh tengok dia ada license by Hasbro. So dia collab lah Hookville dengan Hasbro. Ni Mattel dengan Hasbro dia dah ambil license. Di satu aku punya kad sini nampak dia ada urat. Ada urat kat sini. Sebab tu lah murah. Kalau nak beli yang kad elok tu mahal sangat. Okay, so blister cantik, berdebu. Blister cantik. Ni dia punya writer. Base dia bawah ni plastik dia, walaupun dia chrome tapi plastik. Ada kepala Optimus Prime. Ni writer dia, lori dia. Tapi memang cantik lah lori dia punya detail, nampak. Atas lawa. Semua dia, kalau aku pun pelik sebab yang satu set sekali dengan dia punya container tu harga memang murah lah, RM35. Tapi yang ni saja kepala dia jual sampai RM40, RM45. Tak faham aku. Tapi bagi aku memang lawa lah, nampak ada logo apa, Optimus Prime kat sini. Belakang dia kalau ada dia punya container boleh pasang kat sini. Dia boleh buka lah, boleh main. Okay. So kalau nak beli item ni, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video dengan bawah ni. Apa boleh dapat kat situ lah. Tapi yang murah-murah je yang aku letak kan, sebab condition dia bukan macam ni lah. Okay. So kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay. Bye. Assalamualaikum. Manacha pagi ni.